persoalkan dasar kerajaan dan berikan cadangan, terus kena cop tak bersyukur. YB labis dalam program Pesta Tanglungnya, dia quote nama saya lah. Dia kata saya menghasut rakyat dan tidak berpuas hati dengan kerajaan kerana turunkan harga minyak. Dan dia kata kita kena bersyukur kepada kerajaan. Hello YB, minyak murah tu bukan hadiah daripada YB. Itu duit rakyat, duit cukai kita. Tak ada hak ke kita tanya soalan? Dan jangan lupa YB, kamu diberikan mandat oleh rakyat. Kota 300 liter, lepas tu terus RM2.60. Gap besar gila, kenapa tak boleh dipersoalkan? Tiap kali isi minyak, kena scan IC, data tu terus masuk sistem kerajaan. Siapa jaga? Ada encryption ke? Rekod Malaysia, bab data bocor, semua orang tahu-tahulah. Kalau sistem down, rakyat tunggu tepi jalan sampai sistem hidup balik ke? Backup plan ada atau tidak? Orang asing dan syarikat bayar RM2.60, okey. Tapi kawalan ada ke? Kalau longgar, minyak bersubsidi masuk black market, rakyat juga yang rugi. Dan paling penting, sistem ni kos berapa? 10 juta? 100 juta? Tu duit rakyat. Tak boleh ke kita tanya? Dulu masa pembangkang, mereka lah yang paling kuat jerit. Ini negara demokrasi, kita mesti pantau kerajaan. Sekarang, bila dah berkuasa, rakyat tanya je. Terus kena cop, tak bersyukur. Tu bukan demokrasi. Tu bongkak. Tu keangkuhan yang tidak terhingga. Wahai kawan-kawan yang memberikan komen dan pandangan kepada kerajaan, kenalah hati-hati kerana kita ni kena cop tidak bersyukur kepada kerajaan. Jangan terburu-buru untuk melabel saya tim rakyat.